Alhamdulillah, satu program yang sangat hebat, sangat meriah. Hari ini kita merasmikan HF Kiri, satu perniagaan car wash oleh anak-anak muda kita di sekitar kawasan Manjui ini. Mesin auto wash yang kami miliki ini adalah mesin yang paling terbesar sekali lah. Mana mesin ni paling terbaik. Okey, untuk kelebihan mesin ni, dia dalam kaedah yang cepat. Okey. Lepas tu murah. Lepas tu lagi satu, bersih. Atas sebab bersih, proses membasuh konsisten dalam 2 kali. Mana proses basuh manual. Lepas tu backup dengan mesin microfiber. Untuk sebuah kereta dalam masa 2 minit boleh siap. Dalam mesin ni boleh masuk 3 biji ikutkan sekali jalan. Untuk peranan dia kami upgrade. Banyak yang orang buka untuk car wash banyak memang banyak. Tapi kami buat konsep teknologi. Makna teknologi ni kita dapat memuaskan pelanggan. Okey. Package yang kami jalankan okey. Dalam kadar 79. Okey, dalam kereta sedan 7, kereta 4x4 MPV 9. Okey. Saya setuju. Memang sekarang ni anak-anak muda kita ni hari ni, saya tengok anak muda kita sekarang ni banyak yang hari ni betul-betul serius dalam konteks untuk membangunkan ekonomi mereka sendiri. Dan hari ini anak muda hari ini tidak lagi bukan sahaja dalam sektor kerajaan, bahkan banyak sektor swasta pun ramai orang muda, bahkan yang lebih kita banggalah ramai juga orang muda kita yang buka perniagaan sendiri. Mungkin bermula dengan kecil-kecilan dan akhirnya insya-Allah akan dapat sebesar ini. Macam saya menjuru pada orang muda di luar sana, insya-Allah sama kita mengembangkan lagi perniagaan kita dan grab mana-mana peluang yang ada, mana-mana ruang yang ada kita ambil. InsyaAllah akan ada ruang pekerjaan untuk mereka. Kalau kita berusaha betul-betul, insyaAllah Allah Ta'ala akan bagi jalan. Keduanya, anak-anak muda kita sini ni, kita kena bagi sokongan, dorongan, kena bersama. Poin saya, kita jangan sesekali kita downkan orang muda ni. Sebab orang muda ni makin aset kepada negara. Dan setiap orang tu ada rezeki masing-masing. Dan sebab itulah di kawasan Manjui ni, sehingga ramai anak-anak muda kita ni bekerja berbagai bidang. Yang penting raikan pekerjaan mereka. Atau kalau mereka bekerja yang biasa-biasa pun, tapi mereka ada kesungguhan dan lama-lama mereka akan berjaya insya-Allah.